Assalamualaikum. Ada satu perempuan ni, dia fikir aku ni menikah dengan dia. Dia duduk dengan aku ketika tu. Selepas Nur Huda tu, ada berapa belah hari aku tak tahulah. Aku pun tak ingat, aku kena campak daripada tingkat tu. Aku duduk dekat situ. Aku pulang ke balai polis tu, balai polis Victory tu. Dia khabar anak dia ada 2 dekat tu, dengan aku. Seingat-ingat aku, sebodoh-bodoh aku ni, aku tak pernah nikah dengan dia tau. Tapi dia ada 4 orang anak. Yang dekat Kedah ni, dia nak jual-jual barang orang, kereta motor orang, kehidupan orang. Kita ni nak melayan ke penyakit gila bapak dia. Dia fikir anak dia cerdik. Anak dia boleh buat sesuatu yang orang lain buat tu. Yang maknya pelik juga. Dia fikir anak dia boleh buat benda yang orang buat tu. Pada asas dia dekat situ, dia tak boleh buat apa-apa. Dia bohong, dia tipu orang ke. Lepas tu pasal isu rogol. Dia kena tangkap basah, dia buat dekat Mahkamah Syariah dia khabar. Dia kena rogol. Lepas dia cakap rogol tu budak Siti Nozirah ni, habis gaji aku. Habis gaji aku. Aku anak bini aku tak nampak sampai hari ni tau. Kita ni nak melayan ke penyakit gila dia. Dia nak menuduh-nuduh kita pula. Yang ada 2 ekor tu, 2 orang tu dia kata dia aku ni bini dia. Sebab laki dia geng NGO, terlibat dengan kes dadah apa benda. Yang saya tahu aku, laki dia duduk dalam penjara, dia beranak 2 ekor anak haram. Sebelum pada laki dia masuk penjara, dia beranak anak haram. Dan selepas dia masuk, anak haram seorang. Ni geng Pekida ni apa benda, geng Ayahanda ni. Dia ada kultus ni, aku pun pelik juga. Mari-mari nak kena jual barang-barang orang. Nak kena ganggu anak bini orang. Kita nak jadi mangsa dia ni. Balik! Lepas tu dia colik anak bini kita nak kena cari. Tak cari lah, lantak dia lah. Lantak awak lah, awak dah colik-colik lah. Tak kuasa aku nak melayan kau. Kalau aku layan kau jadi lagi berat. Perkara lebih teruk lagi. Lepas tu dia tak bertanggungjawab nak bercerai lah apa benda. Kau cerita je. Kau cerita je dengan sedikit kumpulan Pekida kau. Kumpulan NGO kau. Aku pun nak tahu juga. Sebab kita nak tahu, kita nak batalkan pendaftaran NGO Pekida ni. Yang perempuan ni. Kita nak batalkan.